Wabarakatuh. Jadi akan buat satu video untuk membantu korang semua yang mana nak ubah daripada Facebook biasa kepada Facebook yang boleh buat duit. Lah ni kita tengok dah ramai orang yang beralih daripada TikTok pergi ke Facebook. Betul. Sebabnya Facebook sekarang boleh buat duit. Sebenarnya dah lama dah boleh buat duit ni. Cuma bila ada story tersebut dia sebut. Jadi aku dulu Facebook ni dia boleh buat duit menggunakan page sahaja. Tapi sekarang boleh buat duit melalui FB biasa dah boleh buat duit. Jadi korang boleh tengok video ni. Lacak. Okay, baik. Hari ni insya-Allah saya akan tunjukkan cara macam mana untuk membuat Facebook, edit Facebook menjadi Facebook Pro. Yang pertama kali kita pergi ke Facebook kita, laman Facebook kita macam ni. Kita tekan titik 3. Dan kita scroll ke bawah dan kita tekan pada bahagian hidupkan mode profesional. Okey, tekan ni. Okey, kita tekan hidupkan. Baik, lepas tu kita tekan terusnya. Tekan terus lagi. Okey, kat sini kita kena pilih awam. Apabila kita buat video untuk mendapatkan komisen, mestilah kita perlu ramai orang yang tengok video kita. Tak boleh hanya rakan saja. Ataupun kita edit tersesuai siapa, ahli keluarga ke, tak boleh kita ambil yang awam. Okey, lepas tu kita tekan seterusnya. Okey, semua dah mesti aktifkan semua jadi awam ya. Tak boleh kita buat sekadar yang tengok kawan ataupun ahli keluarga saja. Okey, semua dah okey. Lepas tu kita tekan sahkan. Okey. Okey, kat sini pun kita tekan seterusnya dan tekan seterusnya lagi. Okey, baik. Yang ni dia akan masukkan kita punya profile ni, dia akan ubah ada tanda purple macam ni lah. Ni kalau kita langkah pun tak ada masalah. Okey, pergi ke papan profesional. Okey, kalau tak keluar macam ni, korang boleh tekan balik sini. Korang tekan papan permukaan profesional ni. Bagi dia naik macam ni. Papan permuka profesional. Tekan je papan permuka profesional di sini. Okey, korang scroll ke bawah. Korang melihat ni bayaran ni. Okey, korang tekan pada bahagian bayaran. Apabila korang sudah tekan pada bahagian pembayaran, tekan tambah maklumat cukai.